kamu tidak sembah Allah? Allah jawab, bal antum tu'fakun, kata Allah. Kamu kata Allah cipta langit, tapi kamu lari daripada Allah. Siapa kata Allah membenarkan? Allah cuma menceritakan. Allah kata, kalau tanya pada puak-puak kapiak, siapa yang buat langit? Allah kata mereka akan jawab Allah. Tapi Allah perli mereka sebut Allah buat langit, tapi tak mau sembah Allah. Masa bila Allah kata Allah benarkan? Allah tak benarkan. Baik, ayat itu juga memberi faham, kalau penggunaan mereka betul, biarlah penggunaan mereka betul. Cong, siapa bikin langit? Tuhan Allah. Tak apa, betul, tak apa. Acai, besok datang jual ikan, InsyaAllah saya datang besok. Betul penggunaan dia, tak apa. Dia nasihat kita, Din, lu menipu saya, Tuhan Allah malah orang menipu. Betul tak perkataan dia? Betul, tak apalah. Yang kita tak setuju ni, mereka nak bubuh di gereja nama Allah. Gereja bukan rumah Allah, masjid. Yang kita tak setuju sekarang, mereka nak guna dalam kitab Bible, nak tukar menjadi Allah, God menjadi Allah. Yang ni yang kita bantah. Mereka nak berceramah, mereka kata Allah berfirman, Allah berkata, padahal Allah tak kata macam itu. Yang ni yang kita bantah. Nanti mereka guna kalimah Allah dalam benda yang tak betul. Mereka tulis baju Allah, masuklah jamban. Apa hukum? Bukankah kita membenarkan Allah dihina? Yang ini yang kita kena sekat. Hampa jangan pakai langsung. Ada 35 perkataan yang tak boleh dipakai. Saya masih ingat tuan-tuan, Allah yarham Tun Gapa Baba mempengurusikan satu keputusan, orang kafir tak boleh guna 4 benda. Kaabah tak boleh pakai, Allah tak boleh mereka pakai, Nabi mereka tak boleh pakai. Kemudian tuan-tuan disebutkan kiblat, mereka tak boleh pakai. Sebelum daripada itu ada 35, jadi dekat 40 perkataan yang mereka tak boleh pakai. Sebab mereka tak ada kena mengena dengan benda itu. Arash mereka tak boleh pakai. Firman Allah mereka tak boleh guna firman. Sabda mereka tak boleh pakai. Tabligh mereka tak boleh pakai. Mubaligh mereka tak boleh pakai. Arash mereka tak boleh pakai. Ini contoh-contoh perkataan yang mereka tak boleh pakai sebab tak ada kena mengena dengan bahasa mereka. Diputuskan pada tahun 81 dan tahun 2010 oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Tapi umat Islam tak nak bersatu. Majlis Fatwa pun mereka tak hormat. Mereka lebih hormat lagi pemimpin-pemimpin politik yang minta, yang terdiri daripada orang bukan Islam. Itu yang saya marah tuan-tuan. Saya kecewa dengan ahli-ahli politik yang mempermain-main Islam ni tuan-tuan. Sampai kalimah Allah mereka main-main. Yang ketiga, saya ni tak pandai, ngaji pun tak tinggi, kuli-kuli sahaja, rumah pun tak ada pun bapak punya. Saya bagi contoh yang mudah tuan-tuan faham. Mudah ya tuan-tuan faham. Baik, satu orang ahli parlimen, dia hantar tweet message. Dia kata, kenapa ustaz tak setuju? Hanya orang yang jahil saja yang tak setuju. Dia kata, Allah ni bukan nama Tuhan. Allah ni bahasa Arab yang membawa maksud Tuhan, bukan nama Tuhan. Makcik faham tak? Tak faham? Ini saya terangkan. Ni nama apa?
Ni nama apa ni? Tangan. Tangan dalam bahasa Melayu apa? Tangan. Dalam bahasa Inggeris hand. Dalam bahasa Tamil tak tahu siapa orang Tamil ni. Dalam bahasa Arab yadun. Dalam bahasa Urdu yad. Tu yang mereka buat filem Yadon Kibarat Tanakali. Tu cerita Hindustan. Yadon Kibarat. Melayu sebut tangan, orang putih sebut hand, Arab sebut yadun, orang Hindustan sebut yad. Maksudnya tangan. Ni orang Melayu panggil botol. Botol. Orang Arab panggil apa? Botol juga kot. Botol juga lah. Orang Cina pun botol, India pun botol. Botol belakang. Ni handphone. Orang putih panggil handphone, orang Arab panggil handphone, Tamil panggil handphone, Melayu lagi handphone. Dia kata, ustaz, ni tangan, ni tangan. Melayu sebut tangan, Arab sebut yadun, orang putih sebut hand, Hindustan sebut yad. Tuhan orang Melayu sebut, God orang putih sebut, Allah orang Arab sebut. Dia kata Allah ni bukan nama Tuhan, Allah ni Tuhan. Apa salahnya orang putih nak guna Allah? Allah tu Tuhan. Bukannya Allah Tuhan yang esa, Allah tu hanya nama Tuhan. Ni tangan, ni tangan, ini hand, ini yadun. Jadi ustaz boleh dah cakap, ini tangan saya, boleh? This is my hand, boleh? Haza yadun, boleh? Orang Hindustan sebut syura merayat, boleh? Sebab membawa maksud tangan. Ustaz, Tuhan dalam bahasa Arab Allah, Tuhan dalam bahasa Inggeris God, Tuhan dalam bahasa Melayu Tuhan. So apa salahnya mereka nak guna Allah? Sampai macam itu. Dia kata Allah tak ada nama. Ni nama dia air. Ni tuan-tuan ni nama dia air. Ni nama dia air. Bukan saya nak minum, saya tunjuk contoh. Ni nama dia air. Air ni orang Melayu panggil air, orang Arab panggil ma'un, orang putih panggil water, orang India panggil apa ni? Tani. Anda tani nampak ni. Air, maksudnya air. Tuhan Melayu, God orang putih, Arab Allah. Dia bukan Allah. Dia kata nama Tuhan tu, perkataan Allah tu bukannya merujuk Allah satu tu. Allah ni Tuhan. Saya kata bodoh sungguh. Saya kata macam manalah boleh jadi ahli parlimen bodoh piang ni. Saya tak erti nak cakap apa, saya hantar kat dia haram jadah. Sampai dia boleh cakap Allah tu bukan nama Allah. Saya kata dekat dia YB, Allah ni nama Allah, Tuhan kita nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Sebab itu kita mengucap La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Kita tak sebut tiada Tuhan melainkan Tuhan. Allah ni nama Tuhan, Allah Tuhan kita. Dia kata tak, Allah tu maksudnya Tuhan, maksud Tuhan. Kalau dia ada depan saya tumbuk lama. Kalau Umar Al-Khattab masih hidup, putih dah kepala dia. Saya tanya dekat dia, kenapa YB kata Allah ni bukan nama Tuhan kita? Dia kata, ustaz, Allah tu berasal daripada perkataan ilahun, alif lam ha, ilahun ditambah alif lam lam ha jadi Allah. Astaghfirullahalazim. Saya kata, wak tobat, wak ngucap. Apa nak jadi politik Islam sekarang ni? Sampai nama Allah pun dia kata bukan nama Tuhan.
Saya kata Allah tu Allah lah, nama Tuhan kita. Dia jawab, ustaz, kalau ustaz kata Allah ada nama, Tuhan ada nama, ustaz dah menyamakan nama, ustaz dah menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk ada nama, Tuhan mana boleh ada nama? Kalau Tuhan pun ada nama, dah sama makhluk. Astaghfirullahalazim. Inilah dia tuan-tuan, politik nak menang pilihan raya. Sampai kalimah Allah pun mereka nak jual. Apa nak jadi ni? Tuan-tuan, Allah ni, balik sekali lagi pergi tanya ke anak tuan-tuan bahasa Melayu. Adik, bolehlah adik ajar ke ayah nama-nama. Okey, nombor 1 ayah, nama khas. Nama khas ni ayah kena huruf besar. Contoh nama khas tu apa? Kazim kena huruf besar. Azhar huruf besar. Arifin huruf besar. Tu nama khas. Masjid Khairul Huda, nama khas. Dia mesti huruf besar. Tu nama khas. Nama khas lah. Maidin Mall, nama khas. M tu kena besar. Tesco huruf besar, nama khas. Satu lagi nama tak khas, nama umum. Dia, lelaki, makan, minum. Tak payah huruf besar. Okey, nama khas dengan nama umum dia tak boleh sama. Jom. Jom. Lalu jom. Oh, nak cerita dia pun jom. Baik tuan-tuan. Suara lagi. Jom. Budak-budak tuan-tuan, sabarlah. Kita pun berlari lalu tu juga. Ni hak kita bincang malam ni serius ni. Ni bukan kalimah Allah, ni bukan main-main ni tuan-tuan. Siapa yang setuju benda ni boleh jadi murtad ni. Sebab kita kata kalau kita setuju, mereka pakai, makna kita reda. Kita ni kata Allah ada anak, jaga-jaga. Murtad tuan-tuan. Okey, sekarang dalam kitab Bible, masalah dia, tuan-tuan baca Bible ke belum? Bible pun tak nak baca, ni masalah ni. Saya baca Bible 2 bahasa. Satu bahasa Inggeris, satu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, muka surat pertama Bible dah guna kalimah Allah. Saya baca tuan-tuan sebiji macam Quran. Bahasa Arab dia baca, saya baca tu Allah khalaqa, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Saya kata betul. Ni Bible bahasa Arab ni ayat Allah menciptakan langit dan bumi, betul. Muka surat pertama tu dekat 7 kali dia sebut Allah. Tapi di bawah sekali dia kata Allah itu adalah Jesus. Nampak tak tuan-tuan? Mula-mula dia baca ayat betul, Allah lah menciptakan langit dan di bumi. Di bawah muka surat tu dia tulis Allah adalah Jesus. Allah adalah Tuhan anak. Siapa-siapa yang percaya murtad. Saya baca dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris dia tak guna kalimah Allah, dia guna God. Okey, God dalam bahasa Melayu maknanya Tuhan. God dalam bahasa Melayu maknanya Tuhan. Saya bahasa Inggeris. My name is Kazim. Dalam bahasa Melayu, nama saya Kazim. Betul lah. My name Kazim. I'm James. James Bond. My name is Bond. James Bond. Dalam bahasa Melayu, saya James Bond. Betul. Saya Muhammad Kazim. I'm Muhammad Kazim. Betul. Mereka nak tukar. God say to his son. God say to his son. Mereka tukar dalam bahasa Melayu, Allah berkata pada anaknya. Betul tak betul? God
God itu kalimah umum. Sepatutnya God say to his son. Translate-nya ialah Tuhan berkata pada anaknya, baru betul. Kalau anak translate Bible hang, God say to his son. Translate Melayunya, Tuhan berkata pada anaknya. Mampu pihang lah nak kata apa pun. Ni dah, dia tulis God say to his son. Dia translate Allah berkata pada anak dia. Mana ada perkataan God dengan Allah serupa? Ada orang Islam yang bagi pakai, pelik sungguh. Tuan-tuan nak kata apa ni pada orang Melayu hak bagi pakai? Gila, bodoh, bengong. Bahasa Inggeris hantar mana? Inilah dia tuan-tuan. Mereka nak terjemah kepada Tuhan, mampu lepa lah. Jangan guna nama Allah. Allah mana ada anak. Hang guna tak betul, kami tak lagi pakai. Keempat, Ustaz, yang Ustaz bising-bising mereka nak pakai kalimah Allah. Pasal apa Ustaz tak bising? Di Sarawak orang Iban, orang Dayak guna nama Allah dalam Bible. Pasal apa Ustaz tak bising? Kalau dah di Sarawak boleh pakai, kenapa tak boleh pakai di Malaysia, Semenanjung Malaysia? Saya jawab, abang dah pernah pergi jumpa orang Iban ke? Abang pernah jumpa orang Dayak ke? Abang pernah jumpa orang Bidayuh ke? Saya ni pergi ke Sarawak, saya ceramah pada orang Bidayuh. Saya tanya dekat mereka, Tuhan nampak ni Allah ke? Tak. Mereka tak sebut Allah Tuhan mereka. Orang Dayak ada Tuhan mereka sendiri. Orang Iban ada nama Tuhan mereka sendiri. Sejak bila mereka guna Allah? Sejak orang-orang Kristian bawa masuk kitab Indonesia, Bible, bawa ke Sarawak. Mereka dakwah pada orang Dayak, orang Iban di Sarawak menggunakan kitab Bible tulisan Indonesia. Indonesia guna. Maka orang Iban pun guna Allah, padahal mereka ada nama Tuhan mereka sebelum tu. Inilah yang orang Kristian nak bawa pada orang Melayu di Semenanjung. Mereka dah berjaya buat di Sarawak pada orang Iban. Mereka nak memperkenalkan God dengan maksud Allah pada orang kita di Semenanjung. Tapi orang Melayu di Semenanjung masih tak nak muafakat. Dalam bab kalimah Allah pun tolak, tak nak bersepakat, masih memilih untuk bergaduh. Kalau macam inilah tuan-tuan, memang layak Tuhan turunkan balak pada kita. Allah marah tuan-tuan. Kita ni dalam bab kalimah Allah pun tak bersatu. Apa ni? Hujah yang keenam, dia kata, Ustaz, kenapa di Mesir membenarkan orang Kristian menggunakan kalimah Allah? Kenapa kita tak boleh pakai? Saya jawab, abang pindah duduk di Mesir, terus duduk di Beruah, pindah duduk Mesir. Pindah. Siapa sini nak pergi Mesir, angkat tangan macam saya. Hang janganlah bawa Mesir mai ke Malaysia. Dia kata Indonesia dah lama guna kalimah Allah, Ustaz, untuk orang Kristian. Gereja mereka pun gereja Allah. Kenapa Ustaz bising orang Malaysia nak pakai Kristian tak bagi? Saya jawab, saya ni mengaji tak tinggi, kuli-kuli sahaja, rumah pun tak ada, bapak punya rumah. Saya bagi contoh mudah. Kalau gitu hang pindahlah Indon, pindah duduk Indon. Dan nak ikut Indon, pindah Indonesia. Jangan bawa tu negara depa, tu negara depa, ni negara kita. Kita jagalah, dah depa tak jaga, takkan kita nak biar kita nak ikut depa. Tuan-tuan, kalau hang nak ikut Indonesia membenarkan kalimah Allah dipakai oleh orang Kristian, kalau nak ikut Indonesia, ikutlah semua.
Indonesia surat khabar dia tak panggil surat khabar, dia panggil apa? Koran. Mereka tak panggil surat khabar, kita panggil apa? Paper. Mana paper hari ni? Lepas ni tukar, mana koran? Anak bagi Quran. Nah Quran, kalau tak Quran ni aku nak paper. Indonesia dia tak panggil paper, dia panggil koran. Pasal apa tak ikut? Di Indonesia orang Cina tidak boleh bubuh nama Cina, kena bubuh nama Indonesia. Di Malaysia hang nak bubuh nama apa pun tak apa. Cimpeng pun boleh, nge pun boleh, ngau pun boleh. Kalau hang nak ikut Indonesia, pindah Indonesia. Hang tak dapat nama ngok, ngek, ngok, tak dapat apa tuan. Dia mesti bubuh nama Indonesia. Ari Wibowo, Ardi Wiranata, Jaka Sambung. Dia tak ada nama Indonesia. Dia jaga negara dia, dia tak bagi. Tuan-tuan pergi Pekan Beruah, Ahtek motor, Mana Bakar Sigap motor, Arum Megem Capati, Goh Brothers. Di Indonesia dia tak boleh bubuh nama Cina, dia mesti bubuh nama Indonesia. PT Garuda, PT Nyonya Menir, dia bubuh PT Gajah Duduk. Di Indonesia enggak ada sekolah jenis kebangsaan Tamil, enggak ada. Di Indonesia enggak ada sekolah kebangsaan Cina, enggak ada. Semua sekolah Indonesia. Kalau hang nak tiru Indonesia, tiru habis-habis. Tutup sekolah kebangsaan jenis kebangsaan. Pasal apa tak tiru? Oh, dalam bab kalimah Allah hang nak tiru sangat-sangat. Bab lain hang tak nak tiru. Di Indonesia, orang yang asal keturunan bukan Indonesia tak boleh mengundi. Duduk diam-diam. Tak boleh memiliki tanah. Orang-orang yang bukan rakyat Indonesia, yang bukan keturunan Indonesia, enggak boleh memiliki tanah. Kita hari ini dapat 10,000 di Kelantan, macam ekar lagi. Tu pun tak bersyukur lagi. Nak minta kalimah Allah. Ni hak kami orang Islam. Gatai minta pasal apa? Tuan-tuan, inilah nama dia uruf. Uruf. Ulama Mesir, dia kata orang Kristian nak pakai kalimah Allah di Mesir, pakai. Sebab mereka hidup lama dah dengan orang Arab Kristian. Tuan-tuan, kalau pergi Mesir, kalau pergi Jordan, nak kenal orang Islam dengan bukan Islam, Arab juga dua-dua ni. Yang Islam pakai tudung, yang tak Islam tak pakai tudung. Tu ya. Nama serupa orang Arab. Umar Sharif, Arab tapi Kristian. Nak kenal mana orang Kristian tak pakai tudung, yang Islam pakai tudung. Tu ya cara nak beza. Mereka hidup dah lama, mereka boleh kenal. Orang kita sekarang tuan-tuan, kalau Melayu Kristian dengan Melayu tak Kristian, nak kenal lagu mana? Muka sopa, tudung sopa, hang gambar apa ni? Sebab tu kita tak bagi mereka pakai. Hampa nak guna God, kami Allah. Tu nama dia uruf. Ulama-ulama Saudi kata haram orang Kristian guna kalimah Allah. Sebab tu orang Saudi tak boleh pakai. Kenapa berbeza dua ni? Saudi kata tak boleh pakai, Mesir kata boleh pakai. Sebab uruf, mengikut keadaan setempat. Saya ceramah di Mekah, habis saya ceramah di Mekah, saya minum-minum dengan makan-makan dengan mereka. Saya tanya Syekh, kenapa di Mekah ni orang perempuan tak boleh bawa kereta? Di Arab Saudi perempuan tak boleh bawa kereta, haram. Reba bah tak boleh. Saya kata Syekh, di Malaysia
bulldozer pun orang perempuan bawa, backhoe pun orang perempuan bawa, petrobam orang perempuan bawa. Tak heran pun. Dia kata tu Malaysia. Kami di Arab Saudi, kalau perempuan bawa kereta seorang-seorang, 7 kereta akan ikut di belakang, langgak di belakang. Aksiden, dia tarik perempuan tu, hilang, tak balik dah perempuan tu. Dia pantang tengok perempuan. Sebab tu undang-undang tak bagi bawa. Ada uruf berbeza dengan Malaysia. Malaysia ni orang perempuan selamat lagi. Tempat mereka tuan-tuan pakai purdah pun kena rabak. Tu uruf Malaysia ni, uruf dia. Biarlah orang Hindu dengan agama dia, biarlah orang Buddha dengan tokong dia. Hari ni orang Hindu sambut perayaan Pongal, biar. Terus duk campur lepas api buat Pongal ke Punggai ke, biar ambil mereka. Kami orang Islam, kami semua Allah. Hampa jangan duk kacau hak kami punya. Lakum dinukum waliyadin. Yang kita toleransi sangat pasal apa, sampai kalimah Allah pun nak bagi kat depan. Ni Malaysia lain. Jaga benda ni. Kita takut tuan-tuan, anak-anak bangsa kita jadi apa? Yang keenam, yang minta penggunaan kalimah Allah ni ialah daripada puak-puak Kristian mana. Mereka nak berdakwah supaya kita ni yang Islam menyertai mereka. Jadi keliru. Target mereka ialah untuk tarik bukan Islam, belajar. Tarik bukan Kristian, belajar agama mereka. Tuan-tuan kenal Sharmila Tagore, pelakon Hindustan tahun 60-an, berlakon dengan Shami Kapoor, An Evening in Paris, berlakon dengan Shashi Kapoor, Agale Larja, la 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 la. Tu Sharmila Tagore. Tera mujhe se pehele kanata koi, यूं ही नहीं दिल bata koi. Dia orang Islam. Dia kahwin dengan pemain kriket India. Depa kahwin dapat anak, nama dia Saif Ali Khan. Pelakon Hindustan, nama dia Saif Ali Khan. Islam, hero Hindustan. Baru ni Saif Ali Khan kahwin dengan Kareena Kapoor. Kareena Kapoor ni cucu pada Raj Kapoor. Tuan-tuan kenal Raj Kapoor? Tak cerita Sanggam. Hardil jo pyar karega, gogana jaega, divana se pelome. Tu Sanggam yang main ekor dia atas pokok. Mere mengki gengga, oh mere mengki jamnata, bolo rada bolo Sanggam hoga ki nahi. Tu Raj Kapoor. Raj Kapoor ni ada anak nama dia Ranbir Kapoor. Dapat pula anak nama dia Kareena Kapoor. Agama dia apa? Hindu. Kahwin dengan Saif Ali Khan, Islam. Tak payah tukar agama. Siang akad nikah di masjid, malam pi ke kuil pusing api. Itulah perkahwinan Shahrukh Khan dan isteri dia. Bukan Saif saja tuan-tuan, yang kita duk seronok dapat datuk lagi Shahrukh Khan. Dia Islam. Elok duk menyanyi tum pas aaye यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने के तारे अब तो मेरा दिल जागे ना होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है. Isteri dia nama Gauri, Hindu. Dia Islam, kahwin sekali. Kenapa boleh kahwin sekali? Sebab agama Gauri, isteri dia kata, saya percaya pada Allah.
Tuan-tuan tengok cerita John Jani Janadan, cerita nasib. Ingat tak cerita nasib? Ambil tak baca menyanyi tu? John Jani Janadan, tararam taram taram. Dia sebut Allah, Jesus. Mereka dah mengamalkan Tuhan ni sama lama lah. Tuan-tuan tengok cerita nasib. Hang agama Kristian, Allah Tuhan. Hang agama Islam, Allah Tuhan. Akhirnya mereka kahwin sama-sama mereka, tuan-tuan. Tak payah masuk Islam, sebab Allah Tuhan kita. I Tuhan I Allah, you Tuhan you pun Allah. You agama Kristian, I agama Islam. Agama ni cara sembah saja. Yang penting kita sembah Allah. Ada you sembah di masjid, kita sembah di gereja. Yang penting Allah. Akhirnya mereka kahwin sungguh, tuan-tuan. Di India jadi macam itu. Yang ni yang mereka cuba nak bawa di tanah Melayu. Besok anak-anak tuan-tuan bawa balik negro. Nama apa ni? Ya Allah, nak teruna nama apa ni? Nama dia Embele Mohmoh. Agama apa? Kristian mak. Dia kata Allah pun Tuhan dia. Allah pun Tuhan dia macam Tuhan saya juga. Tak masuk Islam, tuan-tuan esok. Tuan-tuan nak anak tuan-tuan macam itu. Inilah nama dia pluralism. Tuan-tuan pergi ke Indonesia, ada seorang pelakon Indonesia namanya Jamal Mirdad. Pelakon terkenal 80-an. Isterinya Lydia Kandou. Isterinya Kristen. Isteri Kristen, dia Islam, kahwin. Tak ada tukar agamanya, bapaknya agama sayanya Islam, agamanya Kristen. Yang pastinya agama kita ini berbeda, tetapi Tuhan kita enggak berbeda, Pak. Tuhan kita Allah yang satu, Pak. Saya rasanya enggak ada apa-apa. Kenapa perlu ribut banget? Tuan-tuan boleh buat besok. Yang ketujuh, kenapa mereka beria-ia nak guna kalimah Allah? Pergi masjid ada peruntukan, pergi sekolah agama rakyat ada peruntukan, guru kafar ada peruntukan, guru Jekov ada peruntukan, pendidikan Islam ada peruntukan, sekolah tahfiz ada peruntukan. Bila sebut saja Islam di Malaysia ni ada peruntukan. Mereka tak mau Islam. Salah satu cara nak dapat kedudukan yang sama dengan Islam ialah mereka kata Tuhan kami pun Allah. Kalau hampa percaya pada Allah, kami pun percaya pada Allah, pasal apa kami tak sama dengan hampa dalam negara? Satu hari besok tuan-tuan sama belaka. Sebab Tuhan kita adalah Allah. Maka tidak ada lagi agama persekutuan, tidak ada lagi agama dalam negara kita, sebab semua adalah agama sama. Sebab mereka percaya Tuhan yang sama adalah Tuhan kita bersama. Inilah yang mereka nak. Tapi orang kita, tuan-tuan sayang, dalam bab ni kita tak bersatu. Malah orang dia hantar mesej pada saya. Dia kata, Ustaz peduli apa? Orang Indonesia tak peduli, orang India tak peduli, Mesir tak peduli, orang Kristian guna kalimah Allah, Bible nak guna kalimah Allah. Ustaz pasal apa Ustaz peduli? Tak jadi apa pun. Indonesia jadi apa? Elok aja. Saya cakap elok hang kata di Indonesia lah banjir, tuan-tuan. Banjir tiap-tiap bulan, gempa bumi tiap-tiap bulan, gunung berapi setahun 4 kali. Tuan-tuan kata tak ada apa, ekonomi lemah. Sebab tu rakyat mereka kena mai sini, duit tempat mereka tak ada. Tuan-tuan kata tak ada apa-apa. Pergi ke Mesir, rakyat mundur, ekonomi lemah. Tuan-tuan ni parking kereta ni sepanjang jalan, cuba tengok kereta mana yang buruk? Ada kereta buruk? Tak ada.
Ustaz, ni van buruk. Ni bukan van buruk tuan-tuan. Depa tender van ni, senang nak angkat barang. Semua kereta elok-elok ni kereta siapa ni? Honda ni. Kau Honda ke apa ni? Honda lah. Lu hak kereta saya mana ada tau. Kereta saya kemek accident, nak mandi accident. Tuan-tuan, rumah tuan-tuan hebat, semua hebat. Tali besen tak kembung lah. Semua nipis habis TV. Dulu TV kembung, tu dia. Handphone tak ada, hak bodoh tak ada, semua canggih dah. Tuan-tuan pergi ke Mesir, kereta kuda duk berjalan lagi, tak 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 tak. Kereta keldai pun tak 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 tak. Negara miskin, sebab tu depa tunjuk perasaan. Nak makan susah. Tuan-tuan duduk di Malaysia, selama 50 tahun kita merdeka. Orang Hindu dengan agama mereka, kita dengan agama kita, Kristian dengan agama Kristian. Kita tak campur tangan, kita tak bergaduh, kita tak redha dengan mereka nak guna kalimah Allah. Negara kita aman. 57 tahun merdeka, 58 tahun merdeka, kita aman. Mewah. Baji kalau ada pun kadang-kadang kalah. Tu pun sak-sak. Tak jadi macam di India, banjir teruk, gempa bumi teruk, bergaduh, rusuhan kaum teruk. Ekonomi kita naik. Elok anak kita kerja 2 bulan beli kereta lah. Saya takut tuan-tuan, bila kalimah Allah ni kita reda, kita setuju, orang bukan Islam guna kalimah Allah dalam gereja, dalam buku, dalam TV, dalam Bible, dalam ceramah mereka, kita dah setuju mengatakan bahawa Allah ada anak, Allah ada Tuhan Bapa, Allah ada Tuhan Mak, Allah ada Jesus. Saya takut tuan-tuan, Allah angkat nikmat yang dapat pada kita. Akhaznahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah angkat tiba-tiba. Keamanan habis, tanah berlubang, duk bangunan tinggi goncang, duk tepi laut air tsunami sampai. Tuhan boleh buat tuan-tuan, sekelip mata. Sebab Nabi berkata, ihfazillah yahfazka. Siapa yang jaga Allah, Allah akan jaga dia. Kalau kita tak jaga Allah, kita takut Allah tak jaga kita. Dan bila Allah tak jaga kita, dia turun bala. Dengan Ustaz Kazim pun kena sekali, dengan Datuk Mahir dia pun kena sekali. Dia bukan turun pada hak setuju ya. Hak geleng kepala tak setuju pun dia pun kena awal sekali kena. Yang ni yang kita kena jaga, makcik-makcik oi. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita yang jenis duk sokong tak tentu hala ni, sokong membabi buta, cakap dekat dia, Pak Long oi, babi pun tak babi buta. Dia nak lintas jalan pun dia tengok kanan kiri pun dia lintas. Hang ni jadi apa ni? Ikut buta-buta. Kita minta pada kerajaan bertegas. Dan semua yang datang pagi, petang ni, malam ni, ikut majlis fatwa. Majlis fatwa kata tak boleh pakai, sudah. Mufti kata tak boleh pakai, sudah. Tak usah duk bantah lagi dah. Jangan duk tiru orang politik. Sak boleh, sak tak boleh. Mai hari ni pula kata boleh pula lah. Sama-sama depa pun kata sak boleh, sak tak boleh. Kita pun naik pening. Sak pakai serban ekor duduk depan, sak pusing belakang. Tak tetap pendirian. Sampai nak defend, jaga kalimah Allah pun tak tetap. Apa ni? Ini bukan perjuangan tuan-tuan. Ini politik, bukan politik. Ini mempertahankan kalimah Allah. Jangan sampai Allah difitnah dengan mengatakan Allah ada anak, Allah ada isteri, Allah tua. Tuan-tuan pernah baca Bible? Baca lah. Dalam Bible tu dia kata apa? Allah tu tua, dia tak larat memerintah dunia. Dia perlukan Tuhan baru, nama dia Tuhan anak.
supaya wakil dia memerintah dunia pasal dia tua tak larat. Astaghfirullahalazim. Dia kata Tuhan ni tua tak larat, Tuhan ni ada isteri, Tuhan ni ada anak. Yang terakhir, depa kata ustaz, bapak Nabi nama apa? Abdullah. Saya jawab, maknanya ustaz, penggunaan kalimah Allah oleh orang yang bukan Islam dah dipakai sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi. Lama dah mereka pakai ustaz, sebelum Nabi datang. Ya ustaz duk bising-bising pasal apa? Saya jawab, kenapa Nabi diutuskan? Sebab nak membetulkan mereka lah. Mereka kata Uzair anak Allah, mereka kata Isa anak Allah. Nabi diutuskan nak salah satunya nak betulkan yang tu lah. Allah tak ada anak nama Uzair, Allah tak ada anak namanya Isa. Sebab itu Nabi Muhammad dapat satu ayat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katalah wahai Muhammad, Allah tu satu. Kepada Allah lah tempat memohon pertolongan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan sebarang-barang makhluk. Sekarang saya tanya, nak ikut Nabi ke nak ikut sebelum Nabi datang? Itulah jawapan dia. Nak ikut Nabi ke nak ikut sebelum Nabi mai? Orang ikut Nabi, nak ikut zaman sebelum Nabi pasal apa? Apa punya teruk tuan-tuan. Saya pergi Indonesia 21 Disember 2012. Saya naik kapal terbang pukul 8 pagi di KLIA. Saya sampai di airport pukul 5.30 pagi. Saya duduk dekat airport tu. Lepas tu saya pergi semayang di surau. Semayang habis pukul 6.30, saya pun pergi ke balai berlepah, duduk tunggu mereka nak panggil. Saya pun duduk tengok cermin gelap. Siang ke tak siang ni, ke malam lagi ke? Sebab masa tu heboh kata kiamat nak berlaku 21 Disember. Tuan-tuan ingat tak? Matahari tak terbit 3 hari. Tuan-tuan ingat tak? Heboh satu dunia. Anak-anak pada Kuala Lumpur balik ke Beruah. Balik pasal apa Adin? Takut mak nak kemat tu balik kampung. Macam kemat di KL je. Ada hak simpan makanan stok, simpan penuh peti air. Pasal apa ni? Nak kemat. Nak kemat pun duk fikir mentera darah ni. Masya Allah. Saya pun duk tengok malam ke siang ni tak nampak cermin gelap. Masa tu sebelum tu orang tanya saya dalam radio, tanya dekat Facebook, tanya dekat SMS. Saya kata belum kiamat, jangan takut. Taklah mereka kata kiamat berlaku 21 Disember 2012, matahari tak naik 3 malam. Jangan takut. Sebab apa? Sebab Nabi Isa belum turun. Yang ada hanya Isa bin Dollah. Ni hak main malam ni, Isa bin Faruk ada. Nabi Isa tak turun. Bila tak turun Nabi Isa? Bila nak kiamat? Syarat-syarat kiamat turun Nabi Isa. Apa tak erti? Nabi kata kiamat ni hari Jumaat, besok Ahad, kompong tak kiamat. Baik tuan-tuan, Nabi Isa turun pasal apa? Cekapa, cerita. Apa sebab Nabi Isa tu turun? Apa Nabi Isa turun, dia bukan bawa ajaran baru.
dia bukan bawa kitab baru, dia ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Nabi Isa sempat berkahwin, dapat anak Nabi Isa. Ini dalam hadis sahih. Nabi Isa turun kerana 3 perkara. Pertama, membunuh segala babi, lingkup babi. Kedua, membunuh Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Yang ketiga, memusnahkan salib dan nak bagi tahu kepada orang-orang yang menyembah salib, dia bukan anak Allah. Nabi Isa turun sebab nak bagi tahu dia bukan anak Allah. Kenapa orang-orang Melayu boleh benarkan mereka guna kalimah Allah, sedangkan Nabi Isa kata dia bukan anak Allah? Jadi saya menyeru kepada tuan-tuan yang masih lagi duk pegang benda ini, politik punya pasal, kepentingan politik punya pasal, sampai nak gadai kalimah Allah, baliklah ke pangkal jalan. Berhati-hatilah dengan puak-puak ni tuan-tuan. Kalau kalimah Allah yang mulia pun mereka main-main, boleh jual gadai. Saya tak tahulah tuan-tuan, hak-hak kita orang Islam, hak-hak orang Melayu kita ni kita tak tahu tuan-tuan. Hari ni kita boleh buat ceramah agama di sini. Kalau Allah pun mereka gadai, saya takut besok nak buat ceramah macam ni pun tak boleh lah. Nak bang di masjid pun tak boleh lah. Nak bang dalam sudah. Mereka boleh buat tuan-tuan, pasal mereka dah pernah buat di negara yang dapat agak mereka. Ceramah susah, apa pun susah. Baru tahu. Kita lah ni buat apa pun tak apa lah. Belum dapat ke mereka. Dapat ke mereka besok, baru tahu. Menangis keluar air mata darah tak guna lah. Jadi mari kita bersatu atas nama Islam, muafakat atas nama Islam, bersatu. Ini saya lihat seolah-olah Allah nak test kita lagi. Dia test kali pertama 2008. Nak tengok orang Melayu bersatu tak bersatu. Tetap tak bersatu. Sekali lagi dia test kalimah Allah, nak tengok bersatu tak bersatu. Tak bersatu juga. Saya bimbang sangat-sangat tuan-tuan. Kalau isu ini pun kita tak sepakat, kita takut balak sampai. Jadi kita nasihat pada kawan-kawan kita, berpada-padalah berpolitik. Jangan sampai tak kenal halal dan haram. Bila Allah murka, habis keamanan, kenikmatan, kemakmuran negara kita ni musnah. Tak ada lagi keberkatan. Tuan-tuan ingat, Malaysia, saya berjalan banyak negeri tuan-tuan. Bulan depan, bulan 2 saya nak pergi Palestin. Bulan 3 saya nak pergi Spanyol. Bulan 4 saya nak pergi Mekah. Bulan 5 saya nak pergi Turki. Saya banyak berjalan dalam setahun. Tapi nikmat Islam, nikmat nak buat ibadat, senang nak buat ibadat, senangnya hanya di Malaysia. Tuan-tuan banyak berjalan, tuan-tuan tahulah susahnya nak semayang negara orang lain. Nak pakai tudung pun susah, nak cari makanan halal pun susah. Saya ada satu sahabat duduk di Kanada. Dia kata, ustaz, nak cari daging lembu sembelih, dia kena berjalan 80 km naik kereta. 80 km. Pergi kedai orang Islam, patah balik ke rumah dia. 80 km nak cari daging lembu. Kita sekarang lembu sebelah rumah, main sembelih gitu. Nak sembahyang Jumaat di Jepun kena naik kereta tuan-tuan, naik kereta api. Kita sebelah rumah pun tak sampai. Senang buat ibadat di Malaysia. Jangan sampai hilang nikmat ini. Jangan sampai hilang. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita jumpa lagi petang besok 6.30 petang di TV1. Tu pun kalau tak ada secara langsung badminton. Kalau ada tak ada lah. Jadi tuan-tuan, saya akan merasmikan sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah,
di Manjoy pada 24 Februari. Ulang balik, 24 hari bulan 2 jam 9 pagi, dan akan diresmikan oleh Syekh Mahir bin Hamad Al-Mu'aqli, Imam Masjidil Haram, 24 bulan 2. Jadi saya jemput semua mai. Kita makan nasi dengan Tuan Arab, makan nasi Arab. Yang akan datang ialah Syekh Ali Mula, Ketua Bilal Masjidil Haram, Ketua Polis Mekah, Ketua Polis Masjidil Haram, dan 2-3 orang lagi kerabat yang akan datang. Jadi tuan-tuan, bukan senang nak jumpa dengan mereka ni. Jadi saya jemput mereka, mudah-mudahan kita duduk di Perak ni boleh semayang jadi imam mereka. Tak boleh nak pergi umrah, main semayang dengan mereka, jadilah mereka bang pun terasa duduk di Mekah lah. Jam 9 pagi 24. Minta ketua kampung sewa bah, rombongan Cik Kia ke sekolah Ustaz Kazim. Kan? InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya ada buku yang terbaru, nama dia Bicara Jiwa. Benda ni saya hurai dengan penuh kejiwaan, terangkan perasaan kasih kepada Allah, sayang kepada Allah. Saya harap tuan-tuan beli buku ni, baca elok-elok, selain daripada buku Tuhan menguji kita, supaya kita kenang betul-betul, sayang betul-betul pada agama kita. Jangan diperkotak-katik, dipermain-mainkan. Begitu juga ada CD-CD saya yang terbaru, yang baru keluar, dan ada air penawar dan kismis untuk anak-anak tuan-tuan. Sekadar itu saja tuan-tuan boleh dapatkan di gerai sana. Terima kasih Datuk Azhar, terima kasih kepada Datuk pengurusi masjid, pada guru besar dan semua yang hadir pada malam ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan. Terima kasih.